juga Nia Jax. Match ni tercetus minggu lepas lah kan. Match agak solid, nampak lebih kepada Charlotte Flair boleh menang, tetapi hujung-hujung selepas je si Alexa Bliss ni nak kacau, tiba-tiba keluar si Lash Legend ini membantu itu Nia Jax. Aku pun alamak, adakah scene apa Lash Legend ni nak debut, nak naik ke main roster. Dia mencengkamlah kepala si Alexa Bliss ni ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kesian si Alexa Bliss. Lepas tu si Charlotte Flair pun hilang fokus. Kenalah tak apa tekak aku. Kena apa finisher daripada si Nia Jax ni, dihempak bulat-bulat, pin, settle lah. Si Nia Jax menang. Lepas tu dapat tengok lah, orang kata, kemesraan di antara Lash Legend dan juga Nia Jax ni. Apa hal suara aku lain macam. Lepas tu dekat backstage, alamak, tengah rawat-rawat Alexa Bliss, tiba-tiba Dr. Tubla datang, doktor satu lagi ni, dia menghembus miss dia lah. Rupanya Asuka lah. Oi, makin panas feud antara diorang berdua ni. Lepas tu kita ada match di antara Giulia versus Chelsea Green untuk US Champion Woman punya. Wah, what a match. So aku tak ada expect apa-apa dekat match ni. Aku ingatkan Giulia akan retain. Lepas tu hujung-hujung kita dapat tengok yang si Kiana James tu lah mulakan dulu. Dia pergi bantainya Chelsea Green ni masa ref tengah marah Giulia. Lepas tu daripada bawah, Alba Fire kasih itu super kick sekali dekat si Kiana James. Si Giulia ni pun marah lah. Dia nak tolong kat bawah tu, kena roll up daripada si Chelsea Green. Pin si Green, new champion untuk United States. Wow, pusing-pusing dekat dia juga. Awal tahun dia pegang, nak dekat ujung tahun pun dia dapat balik. Wah, dah dapat 2 title lah. Dia samalah dengan si Aiden Page ni. Dua-dua dapat 2 title. Mid card title. Elok lah tu. Dia kan menang Triple A Mixed Tag Team Champion tu kan. Boring.